akan bergerak ke test scan pagi ni. Tengok rasa udara luar. Di luar penginapan kita di Samarkand. Saya nampak bunga lagi. Warna oranye. Hotel yang kami duduk 2 malam. Zailon Peak. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. آمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى. اللهم هون علينا سفرنا هذا. اللهم اطوي لنا البعد. اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل والمال. اللهم يسر أمورنا يا الله ولا تعسر. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Gitu kan, 15 minit. Satu soalan daripada saya, satu soalan. Sebab nanti saya akan sentuh berkaitan dengan berbuat baik kepada kedua orang tua sambung lagi. Baik, sebelum tu saya nak tanya kan, kita sibuk membeli belah. Alhamdulillah, rezeki Allah Ta'ala bagi kepada kita, kita nikmati, kita gunakan ke jalan yang baik, berbelanja. Ada tak kita beli untuk mak dan bapak kita? Mak ayah dah tak ada, Ustaz. Oh, tidak ada. Alhamdulillah, beli untuk suami lah. Suami ikut sekali. Oh, suami. Dan sekarang ni bagi mereka yang ada ibu dan bapa, bagi mereka yang masih ada ibu dan bapa, itu satu buah. Jalan cepat sikit. Kita sampai. Arab Islam spread. Islam spread in this area. So the people of Central Asia, Islam start coming from the 650s up to 750s. So it was spread Islam in this area, Central Asia. So everything here. So on top there is Sedang. Yuk. Kak Nap. Kak Aja Zainab. Kak Aja Zainab.
Tinggi tu, ha? Dah sampai ke atas. Video apa akak tengok saya? Okay, comel lah. Lawa kok. Cantiknya kak. Meh, kita jalan lagi tengok Masya Allah cantiknya. Nanti kita gambar kat kursi tu. Wah, Masya Allah cantiknya. Ha? Makan raja-raja dia ni sebenarnya dulu. Salah satunya tu lah makan usam. Yang usam tu tak sampai ni. Tu tak sampai lagi. Tapi ni mungkin rakyat biasa tak pelawar. Ada emas pun. Tu ni emas. Okey, kita masuk ke bahagian tengah. Mungkin ada beza-beza lah di antara kerabat kan. Yang cantik tu mesti yang Dia tu yang ujung kali tu. tak tahu lah mungkin. Dah habis datang. Yang usam tu mana? Sambil Abbas yang mana? Pani masuk kanan kiri kanan. Okey. Saya terus kita ni dulu. Jom. Batu dia licin. Kuat tak? Kuat tak? You test kuat tak? Tengok cantik dia tu dia berlicin kan? Tapi dia tahu. Mengatakan bahawa Allah telah pilih manusia yang paling baik untuk Allah jadikan Nabi di kalangan kumpulan yang paling baik, dan Allah telah pilih para sahabat dan Allah jadikan para sahabat di kalangan kumpulan yang paling baik. Maka Nabi SAW pilih dari kalangan manusia yang terbaik, itu juga manusia yang berada di kedai Nabi SAW. Termasuklah keluarga Nabi dipanggil sebagai Ahlul Bait. Jadi perhitungan mereka ini adalah mencari keredaan Allah SWT. Sebab itu Allah puji para sahabat ni mengatakan yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Para sahabat ni iman mereka paling tinggi kerana mereka mempunyai satu sifat namanya al-ithar bil akhirin, iaitu salah satu sifatnya mengutamakan orang lain daripada keperluan diri mereka sendiri. Jadi dalam kes Qusam bin Al-Abbas radhiyallahu anhu ni, beliau berkata berbalik dengan Abdullah bin Abbas. Qusam disebut dalam hadis yang sahih riwayat Ahmad bahawa beliau merupakan manusia yang paling mirip dengan rupa Nabi dan juga akhlak Nabi. Qusam tidaklah terkenal seperti Abdullah bin Abbas, tetapi Qusam ni dipilih untuk jadi seorang daripada Jenderal Tentera untuk pembukaan kawasan Asia Tengah, iaitu berlaku sekitar tahun 650 Masihi, dan pembukaan di sini berlangsung selama lebih kurang 100 tahun. Ya? Dan ramailah lahir di kalangan mereka yang terlibat di sini, antaranya Silah bin Asyam, seorang tabi'i yang terkemuka, yang mana Silah bin Asyam ni dia tengah sembahyang harimau ni. Kat sini apa, harimau Siberia yang besar-besar, mungkin anjing apa dia, anjing alabai, dia yang besar-besar, mana cukup menakutkan binatang carnivorous kat sini. Binatang tu datang ketika dia sembahyang, binatang tu tak terkam. Ya. Jadi ini cerita tentang karamah dan juga kelebihan mereka salafus salih. Jadi Qusam ni kalau pergi berjihad macam sahabat yang lain, tujuannya adalah untuk berdakwah kepada Islam. Dan tempat ini begitu istimewa kerana selepas jatuhnya Parsi, maka kawasan-kawasan berikut mengikut saya. Dan kebanyakan rakyat dulu dalam agama Majusi, mereka tak ada pilihan, terpaksa dan ikut benda mereka tidak faham. Maka ketika umat Islam datang ke sini, umat Islam telah menangi hati golongan di sini sebab mereka hidup begitu lama dalam keadaan teraniaya dan juga ditindas. Maka Qusam dengan rupanya yang segak, akhlaknya yang mulia, budi bahasanya yang kemas, maka berbondong-bondong lawa masuk Islam ke sini. Jadi Qusam akhirnya telah diangkat sebagai Syahid Zinda, maknanya jadi raja. Begitulah macam kita pergi ke Brunei, Brunei. Ya, orang Malaysia dan sebagainya, bila dengar je keturunan Nabi, mereka akan angkat, mereka akan pilih. Kerana Nabi benar sabda al-imatu fi Quraisy, kepimpinan berada dalam masyarakat Quraisy, maka mereka pegang pada situ. Jadi Qusam ni jadi seorang
kemudian yang berjaya masuk dalam hati mereka dan mereka masuk Islam kerana pilihan mereka sendiri. Jadi begitulah dia telah mewakafkan hidupnya sampailah ke kematiannya, stay di tempat ini, dan rakyat di sini sangat sayang kepada beliau. Jadi itu cerita dan Musab bin Al-Abbas radhiyallahu anhu. Hari ini kita tak dapat ziarah o'qilingan Qur'on tilovatini savobi safarlaridan Payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi vasallam Sami ibn Abbas radhiyallohu anhu ruhlariga, har birlarimizdan o'tib ketgan iymon hamdlarimizga, ota-ona ajdodlarimizga bag'ishlaydi. Bu kishilarning ruhlarini shod qilib, g'arib rahmat shoyista jannat qilsin. Yaxshi niyatlar bilan ziyorat qilib Alloh oilalarimizga sihatlik, salomatlik, farzandlarimizga uzoq umr, rushd, hidoyatlarni so'rab, bemorlarimizga shifo bersin. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. Malayziyalardan, Indoneziyalardan mehmonlarimiz keldi. Alloh bu kishilarni o'ylagan niyatlariga ziyodasi bilan erishsin. Alloh shukron. masjid. Masjid. Oh, masjid. Dia berhenti dengan orang Uzbek kawasan ini kita boleh makan dia penting dia masjid. Tak pun. Mihrab je. Mihrab. Ada lagi atas. Tak ada kedai. Dari sini pun boleh kan? You duduk sini kan? Ambil kan? Nampak masjid tu. Nampak dom tu. Tengok dom. Dia ada orang tu. برنامج بگنم Buat anak بعد سيدها. ليس apa Saya kehilangan partner. Okan dia itu kada itu. Ini maksud dia cikgu. Akhir dia tahu baca ini Allah bersifat memberi keampunan dan menerima taubat. Ni surah Ghafir ni. Oh, surah Al-Ghafir. Masuknya Ustaz? Ghafir taubi Allah, Ghafir zambi Allah mengampunkan dosa. Ya. Wa qabil taubati Allah mengampunkan, Allah menerima taubat. Allah bersifat mengampunkan dosa dan menerima taubat. Tak boleh ambil gambar tangga, takut jatuh. Jadi saya stop kat sini, kat bawah kita sambung balik. Dia dengan Ustaz Zazan tadi dalam. Tak apa,
sini pun ada kedai jual. Kawan-kawan kita pun masih lagi shopping. Balik dah. Kita tunggu dalam bas untuk bergerak. Kita nak balik dan kita nak bergerak balik ke test kan. Suasana hujan di Samarkand. Kita ni pasal ibu bapa, tapi takut nanti kawan pas satu lagi nanti naik flight kan, dia bagi tahu, ada ustaz bagi tahu dia pasal jari kan, jadi takut kita bilang kan kami tidak ada pun. Benar kan belakang? Di belakang jelas tak? Seorang kita dituntut untuk melihat muka dan tangan. Rupa-rupanya di tangan ni ada rahsia,